Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua hadirin. Uh, Pada pagi ini kita akan ada satu webinar lah berkaitan dengan dari lab ke pasaran, iaitu strategi memperolehi grant pra perkomersialan dan dana industri. So kita ada pada pagi ini Prof Azrul Azlan yang merupakan Executive Council Grant MyLab di peringkat KPT. Jadi mungkin penerangannya banyak ke Grant MyLab ya, Prof Azlan. Saya tengok slide tu. InsyaAllah kalau ada pertanyaan tentang peluang-peluang grant lain, boleh bertanyakan dengan Prof Azrul Azlan. Jadi tanpa membuang masa, kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Untuk memulakan majlis, saya menjemput pengarah Pusat Inovasi dan Pemindahan Teknologi, iaitu Prof. Dr. Sawal Hamid Muhammad Ali untuk memberi ucapan alu-aluan dan pembukaan. Silakan Prof. Okay, terima kasih Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Azrul Azlan Hamzah di atas kesudian untuk memberi sedikit input ataupun maklumat atau pandangan berkenaan dengan grant-grant yang berkaitan dengan pra perkomersialan dan juga dana industri. Okey. Prof. Dr. Azrul Azlan tak asing lagi dalam grant-grant pra perkomersialan dan juga perkomersialan, terutamanya Grant MyLab. Okey, di mana beliau dah merupakan serikali panel dekat beliau adalah panel MyLab di peringkat KPT. So kalau kita mohon MyLab tu, of course masa permohonan daripada UKM, Prof. Azlan tak adalah dalam penilaian sebagainya. Tetapi beliau, pengalaman yang beliau ada dalam menilai permohonan MyLab, saya fikir dah berapa tahun ya, Prof? 4 tahun lah. Dah 4 tahun ya, dah 4 tahun Prof Azlan dalam komiti penilaian MyLab, maka beliau mempunyai banyaklah pengalaman untuk melihat bagaimana faktor-faktor yang boleh digunakan, apakah faktor-faktor yang boleh dimainkan ataupun dimasukkan dalam permohonan penyelidik untuk mendapat kelulusan Grant MyLab. Okay, kita tahu bahawa Grant MyLab ni bukanlah mudah. Ianya kadang-kadang dia memerlukan proses yang panjang dan juga agak quite kompetitif kerana dia punya peruntukan ataupun bilangan success rate untuk MyLab ni amatlah rendah, amat rendah. Oleh itu kita kalau ada gunakan peluang pada webinar pada pagi ini untuk bertanya kepada Prof Azlan bagaimana untuk memohon Grant MyLab dan bagaimanakah untuk kita meningkatkan peratusan kejayaan mendapatkan Grant MyLab. Selain daripada Grant MyLab, ada banyak lagi grant-grant perkomersialan dana industri yang boleh dipohon. Mungkin boleh juga kita lihat ataupun mendengar daripada Prof Azlan akan sedikit tips untuk memohon grant-grant seperti ini. Alright. Saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang, okey, kerana kita perlu mendengar dengan lebih terperinci daripada Prof Azlan sendiri. Dan saya harap sesi pada pagi ini dia interaktif sedikit, di mana mohon ke semua yang mengikuti webinar pada pagi ini untuk bertanyakan kepada Prof Azlan bagaimana cara-cara untuk memohon dan apakah yang perlu dilakukan untuk kita meningkatkan kebarangkalian untuk berjaya memperolehi Grant MyLab ini. Okey. Itu saja Firdaus. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof Azlan dan juga terima kasih kepada semua yang sudi melapangkan masa pada pagi ini untuk mendengar ataupun bersama-sama kita dalam webinar ini. Okay, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Prof. Dipersilakan Prof Azrul Azlan untuk berkongsi slide. Okey. Dan boleh mulakan lah. Boleh mulakan . Saya ingat dia first slide tu dia lambat sikit lah macam tadi kan, dia loading sikit.
Dah okey ke? Dia ambil masa sikit bro. Okey. Dia sebab Prof Azlan punya slide ni, dia punya first page tu ada animation sedikit. Saya tak ubah lagi animation dia tu. Rasa okey ke bro? Okey. Okey, terima kasih Firdaus. Terima kasih. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak inovasi Prosawal, Firdaus dan jawatankuasa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan dari IMEN UKM dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak inovasi kerana mengadakan sesi sharing ini. Macam Prof Awal cakap tadi, mungkin sharing ni kita buat agak santai lah. Pasal saya pun bukan bercadang untuk menceritakan apa secara detailnya satu persatu apa grant yang ada di luar sana. Saya rasa semua penyelidik pun agak familiar kan. Dan sekarang ni boleh Google je, tanya AI pun cakap apa grant Precom ada kat luar sana, dia keluarlah semua. Saya pun tanya macam tu, apa yang ada, dia pun Gemini pun kasih keluar semua apa grant Precom yang ada kan. Tapi yang the Prof, essence, saya rasa Prof suara agak ke dalam sikit lah. ya, okey. Alright, Tapi boleh. dah okey dah. Okey, Okey. Tapi rather than kita bincangkan apa grant yang ada di luar sana, I think benda-benda yang AI tak boleh buat, iaitu the essence of apa benda-benda yang dilihat, apa benda-benda yang kita perlu tekankan dan apa sebenarnya persediaan kita ataupun expectation kita. Itu yang saya rasa lebih penting untuk kita bincangkan lah. Mungkin macam Firdaus bagi tahu tadi, banyak slide tu mungkin MyLab. Sebenarnya saya ambil contoh lah MyLab. Kalau kita pakai grant lain pun mungkin sama kan, dia punya strategi, apa benda-benda dilihat dan sebagainya. Jadi apa tu, dan juga saya cuba sandarkan kepada real life experiences yang kami ada, experience kami dalam membangunkan produk Peritocare lah. Peritocare ialah mesin dialisis mudah alih, portable. In fact, saya pun sekarang ada dekat HUKM, saya tengah run clinical trial, phase 3 clinical trial, di mana phase 3 itu kira dah peluncuran lah. Maknanya patient dah boleh membeli mesin tersebut melalui hospital, melalui prescription doktor, dan kemudian patient boleh patient boleh membawa balik mesin. Jadi kalau kami biomedical ni dia panjang sikit proses dia. Mungkin kalau kita bukan biomedical, lain-lain mungkin lebih simplified lah the process kan. Tapi saya cuba share apa poin-poin yang kita nak sampaikan tu. Mungkin minta maaf lah kalau banyak sangat cerita pasal yang kami punya experience, tapi kami try tekankan apa sebenarnya yang dicari dalam pembangunan produk dan the journey of the product itself. So jadi itu mungkin boleh menjadi strategi untuk mendapatkan grant pra-pengkomersialan dan dana industri daripada funder-funder, government dan juga investor, angel investor dan sebagainya, termasuk crowdfunding di luar sana. Okey. So kita sebagai penyelidik di UKM mungkin UKM ataupun kita di Malaysia lah, mungkin journey kita tu mungkin berbeza daripada developer and pembangun produk ataupun penyelidik di luar negara. Bila kita cakap pra pengkomersialan, mestilah maknanya kita ada produk kan. Kalau kita tak ada produk, macam mana kita nak pergi ke commercialization? Produk tu saya perlu tekankan dia boleh dalam bentuk physical product ataupun services. Dua-dua pun boleh, dan kebanyakan geran-geran di Malaysia ni kita mengambil kira dua-dua, sama ada kita ada innovative service ataupun innovative product. Mungkin di Malaysia journey itu berbeza berbanding kalau katakan China. Kalau China dia kan selalunya dia menggunakan decentralized method, di mana dia bukan ada satu single factory yang produce barangan.
Kadang-kadang tu kita macam ni kan, kita letak Peritocare ke ataupun kita letak baju ke dekat Shein ke dan sebagainya kan. Etsy ke, tiba-tiba dah keluar baju sama kita dekat within 1 month katakan dalam market. So kita akan imagine dekat China tu dia ada kilang yang dia boleh copy cepat kan. Sebenarnya dia orang tak ada pun. Dia buat tu dia macam dia guna konsep Kaizen dan Kanban dekat Jepun dulu. Yang mana apa tu part-part ataupun production ni dijalankan oleh kalau kita panggil mom and pop lah, mom and pop manufacturing. Buat kat rumah je. Dia ada satu mesin yang specialized. Kalau macam baju ke dia ada mesin jahit contohnya, tapi mesin jahit dia specialized lah. And apa tu dia produce specific produk je. Rumah ni produce apa tu boleh katakan dia swimwear. Yang ni boleh produce, rumah lain boleh produce baju, jahitan yang berbeza dan sebagainya kan. Jadi dia punya decentralized method tu dia macam network lah. Dia macam satu network. Jadi bila ada produk baru je, dia akan spawn through the network dan diorang akan produce sama-sama. Macam itulah dia boleh dapat cepat. Kalau macam baru ni kan ada cerita zombie colony tu. So dia share the information among the zombies kan. So cepat dia boleh dapat maklumat dan dia cepat untuk adapt. So dia kira dia ada neural network dia sendiri within the city. Kalau pergi city tu tak ada pun kilang-kilang besar. So dia macam ada kilang-kilang kecil yang iaitu dekat rumah je yang ada specialized machine. So dia very adaptive to the market needs. Dan begitu juga konsep yang Jepun buat. Saya ingat in the 90s, in the 2000 before Jepun start going down lah and the rest of the world taking over Japan in terms of manufacturing. Kalau saya ni background saya manufacturing engineering. So saya memang dari dulu study manufacturing. Jadi in the 90s tu kalau Jepun dia memang produce, kalau Toyota pun each part tu diproduce dekat rumah-rumah orang je sebenarnya dan assemble saja di kilang. Dan itu yang membuatkan industri automotif Jepun sangat agile dan dia boleh berubah mengikut keperluan dengan cepat berbanding US kan, US, Europe dan sebagainya. Kereta Ford tak boleh apa tu bertukar banyak kali sangat lah. Kalau tengok Ford model dia keluar facelift and then dah kan 5 tahun and then new model. Kalau Jepun dia every year ada banyak facelift. So itulah adaptation swift adaptation to market tu is very important. So kita dekat Malaysia ni kita macam mana? Kita mungkin di tengah-tengah antara US punya konsep iaitu kilang-kilang besar dan sebagainya. Kalau pergi kat Detroit tu, saya dulu US berpeluang belajar di sana kan. Kalau kilang Ford dekat Detroit tu memang sangat besar. Tapi kekurangan dia tak agile. Jadi untuk ubah satu design tu mengambil masa yang sangat lama. Bukan kalau kita pergi China kita semua ataupun Japan kan. Dia punya assembly line berbeza. Dia guna Kanban contohnya kan, just in time. Proses yang mana inventory kita tak payah simpan. Okay. So kita punya journey to commercialization ni diadapt oleh satu the product life cycle tu sendiri dan yang kedua ialah our ecosystem kan. Tapi generally kalau kita tengok product life cycle, mula produk tu diintroduce masuk dalam market and then produk tu makin dikenali, dia growth and then lama-lama dah orang pun dah pakai semua. Lepas tu lama pun dia dah ada disruptive produk lain dekat market kan, ataupun produk tu dah become uninteresting atau irrelevant, jadi dia masuk maturity and then dia decline. Masa dekat point maturity ni lah selalu dia keluarkan version lain. Contohnya iPhone kan, dia dah sampai maturity, jadi dia kena keluar iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4 sampai 16, 17 kalau dia nak survive lah. Kalau tak, dia akan drop dan dia jadi produk yang mati lah. Macam Nikon, kamera contohnya kan. Kamera fizikal sudah tidak digunakan lagi sekarang ini. Okey, so sebagai penyelidik, dekat mana kita perlu masuk dalam produk life cycle tu? Mungkin ini boleh kita discuss nantilah.
So usually the entry point of course dekat growth kan. Kalau kita masuk awal sangat dekat introduction to market, nanti produk tu terlalu jauh untuk sampai ke market. Contohnya kalau kita buat something yang quite far-fetched. Contohnya sekarang ni kita duk cakap pasal quantum kan. Quantum ni dah ada 30-40 years dah. Quantum research, quantum engineering dan sebagainya. Tapi dia punya translation to market tu tidak berlaku sebab dia terlalu high tech dan entry to market tu tak ada produk yang boleh apply benda tu kan. So recently tiba-tiba semua orang kata quantum AI semua dah jadi penting sebab apa? So sebenarnya sebab pasal kita punya AI lah, kita punya AI, Gemini dan sebagainya, ChatGPT lah yang mulakan kan. Calculation untuk achieve logic yang diberikan oleh AI tu memerlukan banyak calculation. So inilah yang akan impact industri semiconductor dan juga industri komputer lah. Kita punya capacity of the komputer tu sendiri perlu meningkat dengan berpuluh malahan beratus kali ganda. Jadi menyebabkan conventional computing ni mungkin susah untuk catch up. Jadi dia perlukan satu cara baru yang di mana mungkin tak boleh kira pakai elektrik, mungkin dia pakai yang lebih basic lagi iaitu elektron. Ya, basic elektron punya calculation contohnya, itulah dia jadi quantum kan, quantum effect tu. Dia digunakan untuk calculation, jadi kita boleh menjadikan calculation lebih cepat. Jadi untuk AI chip and quantum high speed calculation kita memerlukan quantum computing. Barulah dia jadi quantum tu applied to the market. Dia boleh masuk growth. So sekarang dia masuk growth. So semua orang pun realize that dan semua orang pun akan nak buat research quantum. Tapi siapa yang dah mula dulu, siapa yang dah mula terlalu awal, mungkin dia sekarang pun dah nak retire dah agaknya ataupun dah 20 tahun, dia sukar untuk dia cope up another 20-30 years along the line. Tapi siapa yang masuk sekarang mungkin dia dah late. Mungkin dia masuk tu growth tu dah berlaku. Orang-orang yang awal mungkin dia dah telah mendapat faedah. Jadi setiap introduction kalau dalam generally product life cycle ni, introduction, growth, maturity, decline ni biasa dia 20 years. So kita kena be adaptive and agile untuk tahu di mana kita nak masuk dalam research tu. Jangan masuk satu research yang terlalu awal, itu yang kadang kita map tu, kita tak nampak dekat mana kita nak masuk kan. Sebabnya tak ada grant yang support. Pasal it's too early untuk government support dan sebagainya. Ataupun jangan masuk sesuatu yang dah semua orang dah buat. Jadinya kita dah too late dah in that boat. Dia dah ada pioneer dia. Mungkin kita boleh dapat peripheral research dan sebagainya je lah. Kecuali benda yang kita masuk tu adalah bermakna. Macam Google contohnya. Google is not the first search engine kan. The first dulu Netscape dan sebagainya. America Online. Tapi Google kasih produk yang lebih baik. Jadi walaupun dia masuk lambat, dia jadi market winner sekarang. Okey, apabila kita dah tahu dekat mana produk life cycle kita nak masuk in terms of research ya, jadi kita dah boleh start map, bukan? Kita dah boleh tengok kita sekarang di mana. Ini berdasarkan macam kementerian akan keluarkan guideline baru untuk GATS dan sebagainya ni, macam mana kita nak define TRL. So generally kalau any grant saya akan bagi contoh nanti mungkin melalui MyLab lah kot. Pasal MyLab saya boleh explain more, tapi grant-grant lain pun sama. Generally kalau kita cakap pre-com, dekat mana sebenarnya pre-com tu? 1 sampai 4 adalah research. Macam kita tahu kan. TRL 1 sampai TRL 4 adalah research. TRL 5 ialah point yang kita dah ada satu prototype yang kita boleh sahkan bahawa kita punya konsep itu boleh diguna pakai. Jadi 5 dengan 7 ni berbeza. Prototype kan. 5 ni kita ada satu sampel, satu prototype yang mengesahkan
produk kita tu boleh dipakai dalam real environment. Saya bagi contoh salah satunya kita ada biosensor. Kami buat biosensor, so saya cerita biosensor lah. Lab validation adalah apabila kita ambil apabila lab validation adalah apabila kita ambil sampel dan kita run dalam lab. Tetapi real environment validation ialah kita ambil kita punya prototype tu dan kita run pada patient. Contohnya pesakit tersebut. Satu patient je. So kita dah sahkan dia boleh dilakukan untuk pesakit sebenar. Kan? Tapi itu adalah point entry mungkin nak kata pre-com pun belum lagi ni sebenarnya. Dia jauh lagi. Dia baru prototype. Kan? Itu adalah entry point di mana kita boleh develop into TRL 6, TRL 7. TRL 7 ni macam kita faham demonstration of prototype. Maknanya kalau kita dah ada prototype yang betul boleh jual rupanya. Tadi ada proof of concept tu kan. Yang ni ada prototype yang rupa barang tu final rupa dia macam mana. Dan telah diguna pakai kepada ramai orang-orang. Dan kita kata itu kita dah boleh kata TRL 7 lah. Dia dah boleh, dia dah demonstrated in operational environment. Kalau untuk proofkan tu mungkin satu ward katakan, ataupun kalau sekolah, satu sekolah. Kita dah test dah kita punya konsep tu, itu dah kira dah boleh diguna pakai pada keadaan sebenar. Kan? Kemudian TRL 8, 9 ni semua ini dah menghampiri certification dan produk deployment lah. Jadi yang dikatakan pre-com ni biasanya by definition mana-mana grant pun biasanya TRL 5 sampai 8. 5 sampai 8 pre-com. 9 tu dah com. Biasanya kita tak cover lah 9. Pasal itu product deployment. Product deployment ni macam nanti nak beli mesin besar-besar untuk mesin dan production dan sebagainya. Biasanya kita cover 5 sampai 8. Dan, okay. So, apa tu yang paling penting sekali bila kita nak decide. Katakan apa research nak dibuat ataupun mana research kita nak pergi. Macam mana kita nak tahu supaya kita ada smooth ride lah kiranya daripada mula projek itu dilakukan sehinggalah projek itu tamat nanti di pelbagai stage nanti ada value of death dan sebagainya kan. Take up daripada stakeholder tu akan sentiasa berkekalan kan. Satu cara yang saya rasakan agak baik, pasal kita selalu dengar SDG kan. Satu cara yang saya rasakan agak baik untuk guide kita secara global dan locally dekat Malaysia, di mana kita patut pergi ialah kita align dengan SDG. Pasal SDG ni adalah guideline, saya rasa worldwide guideline yang menentukan di manakah resources di dunia ini hendak diletakkan. Nampaknya ramai orang agak align lah dengan SDG kan. Contohnya macam kami, biosensor, elektronik, bioelectronics, semiconductor research, kita fokus on good health and well-being. Kemudian affordable clean energy, ini macam chargers, super capacitor, EV charging dan sebagainya. Dan juga sustainable cities and communities. Maknanya smart city, smart school, smart campus, semua AI dan sebagainya. So jangan fokus banyak-banyak. Sekarang nanti kata fokus kami ni cover SDG 1 sampai 10. Pening. Banyak sangat kan. So dia mesti berfokus. 1, 2, maksimum 3, okey lah. Itu akan jadi guidance kita, boleh kata sepanjang kita punya journey as a researcher lah. In fact ramai orang sepanjang career dia lah sebenarnya kan. Okay, bila kita dah align kat situ, baru alignment tu akan turun, katakan contohnya di peringkat kebangsaan. Kalau kita tengok apa pun grant dalam Malaysia ni, dia align dengan 10-10 by SKIE sampai sekarang kan. Even though kita dah bergerak ke Bitara Madani dan sebagainya pada start tahun ni, bidang fokus tu tambah lagi, dia ada Bitara Madani pula kan. So apa benda dia sebenarnya, apa fokus dia yang lebih kepada human dan sebagainya, social dan sebagainya yang kita perlu cover. Kadang kita sebagai researcher tengok alamak banyaknya nak cover, banyaknya semua benda nak satisfy, tapi sebenarnya kita jangan try to satisfy all.
kita pilih yang mana sebenarnya kita tackle. Contohnya medical and healthcare. Kalau kita pergi kat medical and healthcare kan, dia termasuk dalam bidang Bintara Madani juga. Sustainable healthcare for general public. Kan? Jadi kita perlu fokus di mana. Contohnya kami kalau dekat socio-ekonomik, kami ialah energy, medical and healthcare, smart cities and transportation. Kan? Di situ kami fokus kan. Jadi dari segi driver teknologi dia ialah sensor dan juga advanced material. Itu dua bidang yang kami fokuskan. Jadi semua kerja kita align with that. Jadi dia akan align lah bila kita talk about this je, maknanya dia akan, of course dia akan KPT, MOSTI dan sebagainya. Kalau sesiapa yang fokus mungkin pada agriculture and forestry, mungkin center dia nanti di mana dia develop the whole product tu lebih pada Kementerian Pertanian contohnya dan Asas Tani kan. Kementerian Food Security dan Asas Tani kan. Jadi fokus-fokus ini adalah penting untuk kita tentukan di mana kita land dan di mana kita profile. Kan? Tak kisahlah geran apa pun, kita perlu tahu alignment tu di mana. Kalau kita terkeluar daripada alignment ni, itu yang sukar tu. Bila cari-cari, tengok tak dapat semua geran kan. Sebab nanti dia kata, oh kami tak tahu. Di dalam bidang apa? You guys ni bukan sebenarnya healthcare. You guys ni bukan water and food pun. Jadi alignment to the societal need tu adalah sangat penting. Societal and governmental need. Governmental need tu datang dari societal need tu kan. Okey. Jadi kami cuba align tu dan mungkin saya share sikit daripada alignment tu kita identify macam mana kita nak identify the market needs, right? Contoh kalau jenis kami mula dulu dengan portable dialysis back in 2017. Sekarang ni dah 2026 kan, so dah 10 tahun lah kiranya. The same journey at different stages kan. So jadi kami mulakan, kami identify dengan bertanya kepada stakeholders which is kalau kenal semua tu orang KKM lah sebenarnya. Dia punya Director of Research KKM, IMR, Dato' Ong tu IMR Penang, dan Dato' Shahnaz tu adalah Director of Research, Deputy Director of Research, DG Office, Director General Office, Deputy Director General. So kita tanya dekat diorang, apa sebenarnya yang diorang perlu. Daripada apa yang diorang perlu ni lah kita akan mendapat jawapan apa sebenarnya produk yang kita nak bangunkan kan. So kita tak excited bottom up, kita dari top down. Dan top down tu kita yang initiate. Kita tanya dulu apa keperluan market, apa alignment yang kita perlukan dan dari situ kita start. Jadi jenis kita tu akan jadi smooth lah kan. Jadi contohnya kami pun bangunkanlah bodoh-bodoh punya produk. Okay, ni mungkin boleh buat prototype 1 untuk APD contohnya kan. You guys pun saya sure ada macam-macam produk yang boleh dibangunkan yang memenuhi keperluan market. And then kita iterate lagi, tengok sesuai ke tak dengan pesakit, and then kita recik lagi, kena ada macam-macam sensor lagi. Sensor dia punya blood flow, ada punya fluid flow lah, sumbat lah dan sebagainya, kita tambah sensor, kita ada sensor modul kan. Lepas tu kita test lagi dengan patient, didapati dia perlu ada spesifik treatment to the dialysis fluid contohnya. Jadi kita perlu modify lagi mesin kita, modify lagi prototype. Each prototype ni dah makan setahun ke 6 bulan ke apa kan. Kita bukan decentralized network macam China. So jadi kita akan mengambil masa lah dalam kita punya development tu. Jadi kita try to imitate dengan cara kita cuba juga imitate decentralized network seperti Chinese buat. Itulah yang kita ada researchers network dalam Malaysia kan, MRAN contohnya, Malaysian Research Network kan. So part-part yang kita tak boleh buat, counterpart kita buat. This is very important, otherwise kita akan buang masa lah. Kita boleh je buat semua tapi kita akan membuang masa, mengambil masa yang lama kan. Pasal kerja development kita tu akan banyak. Jadi teruskan lagi test dekat patient,
And then passion kata okay, perlu gini, rupa dia, perlu display gini, perlu function dia gini, perlu mencapai certain level. So finally kita akan come up with the product. So bila kita come up with the product tu, mungkin kita masih dekat TRL 5, 6 gitu kan. So itu adalah sesuai untuk kita masuk untuk pre-com grant contohnya. So ada grant yang cover dari mula, contohnya macam SRF, dari mula development sampai pre-com. Ataupun ada juga grant yang take up daripada grant-grant lain. Contohnya kami telah lalu fundamental grant, PRGS contohnya, bagi komponen-komponen pada teknikal kami dan dibawa ke grant pre-com, smart fund, dan sekarang ni TED 2 for clinical trial dan seterusnya, bajet daripada ministry dan sebagainya. Jadi macam mana sebelum kita go that, dalam development of the product itself tu, kita akan banyaklah kita punya steps kan, kita perlu map kita punya step tu, pasal each step kita tu akan menggambarkan berapa cost yang kita perlukan kan. Nanti funder tanya, macam hari tu kita jumpa dengan funder kan, nanti dia dah okay, bagus, tapi you perlu berapa sebenarnya. Kita mesti boleh jawab dah berapa yang kita perlu tu. Janganlah cakap number yang kurang, janganlah number yang banyak sangat, nanti dia kata ini dia boost up ni kan. Ataupun janganlah number yang terlalu kurang di mana kita nak mencapai goal kita tak boleh. So, kita ada banyak milestone kita di dalam pembangunan produk tu kan. Contohnya kita ada trademark, patent, dan kita ada clinical trials dan sebagainya. Itu memakan, kalau contoh kami, memakan kos yang tinggi. Di clinical trial yang kami lakukan, dan sekarang pun kami tengah lakukan clinical trial. Ini phase 1, sekarang kami dekat phase 3. Jadi melalui banyak pesakit dan banyak kos yang diperlukan. Certification pun saya pasti mana-mana produk pun kita perlukan certification kan. Jadi certification yang diperlukan itu spesifik ni untuk produk, dan tuan-tuan saja tahu berapakah kos dan berapakah tempoh yang diperlukan untuk certification tersebut. Jadi lebih kurang saya punya advice in moving forward ialah bukan kita yang mengikut bentuk grant tu, tapi kita tahu kita punya end game. Baru kita sesuaikan dengan grant-grant tersebut. Tapi kita dah nampak lah framework. Kalau kita dah map semua, kita nampak dah framework. Oh, kita nak pergi sini, grant mana boleh kita template. Kan? It should be that way. Rather than unfocused, non-focused, grant ni buka, kita semua pun tune, minta. Tapi panel ni biasanya dia reti lah. Bukan nak kata pandai, tak pandai. Dia reti, dia tengok, oh ini dia sesuaikan ni, tak boleh lagi ni. Dia akan cari genuine product and genuine teknologi yang dah melalui proses-proses mature enough to be supported by the grant. So saya rasa itulah dia punya key point dia untuk kita apply the grant tu. Sebab impossible pun untuk kita sebenarnya bila grant pemacu buka, oh jom kita tunekan jadi grant pemacu. Memang kalau lalu panel, biasanya panel-panel ni dia dah pernah buat. Dia tengok, oh tak sempat ni nak tune ini macam make je ni, dia cuba sesuaikan je. Jadi pasal panel punya concern, adakah akan mencapai end goal. So it's better kita dah map betul-betul, kita dah tahu kita punya timeline, then kita cari grant yang bersesuaian untuk support kita pada masa tersebut. Prof Azlan ni asalnya memang kosong Belum lagi. Belum lagi, sorry. Sorry Prof, saya banyak membebel daripada sebenarnya. Okay, tak apa. Saya takut tak keluar apa benda lah, itu je. Okay. So untuk kami, contohnya kami kena lalu IEC 60601-1-1 Medical and Electrical Equipment Safety, IEC 60601-1-2 Electrical Safety, and then ini semua European Standards. Jadi seperti yang kita jangka, dia akan mengambil masa yang agak lama lah pasal dia rigorous testing kan. Kita buat melalui SIRIM, boleh juga buat melalui PUB contohnya. IC 60601-2-2P9 contohnya for peritoneal dialysis, ISO 13485 untuk manufacture,
Dan kemudian MDA requirement kalau kita ni medical device, kalau kita device-device lain ataupun kita produk lain, kita adalah kita punya badan pengesah kita. Kalau macam produk konkret contohnya dia lalui ke IDB dan sebagainya. Dan kami ada NPRA juga, pharmaceutical ya. National Pharmaceutical Regulatory Agency. Apabila kita selesai produk ini telah disertifikan, sebenarnya that's only the beginning of the journey, kan? Itu kita dah dapat dah sijil-sijil apa ni semua kan, sijil-sijil certification ni semua dah lengkap. Jadi berapa lama kita dah spend dekat situ? Mungkin kita dah spend finally, kita dah spend few years dekat situ kan, kalau kita melalui stage grant ni. Tapi itu hanyalah baru permulaan untuk produk commercialization. Produk-produk lain mungkin berbeza tapi dia takkan lari daripada 5 years katakan product development. Sebab tu GUT grant GAT contohnya, GUT grant FRGS dulu adalah 3 years and then Precom dia 2 years. Cepat-cepat pun 5 years. Boleh je lah kita jump, tapi generally kalau dia research technology based is 5 years, and unfortunately kalau kita orang biomedical dia sampai 10 years baru sampai ke market. Then you need a different kind of money, kan. So bila you dah translate daripada produk di universiti dan kita nak masuk ke real market, dan dekat sini dia akan jadi satu keperluan di mana funding kita tidak boleh di-cover oleh research grant lagi, tapi kita kena generate cash flow melalui aktiviti-aktiviti yang berbeza dari aktiviti di universiti. Kan? So, Precom, Com punya bridging lah ni kiranya daripada kita end dekat sini. Dekat certification, TRL 8 lah tu kan. Dan masuk ke TRL 9 tu, kita ada satu transition di mana kita tidak lagi disupport. Ini macam kalau budak dah besar lah, dah umur 18. Jadi dia kena cari duit sendiri. Cari duit sendiri macam mana dia nak survive tu. Jadi kita punya landmarking of the grant tu, Precom kita tu akan jadi feeder untuk the next take up lah. Biasanya di peringkat angel investor dan sebagainya. Bukan. Jadi kalau dari segi time, mula-mula kita ada initial investment dan kita akan makan kita punya modal tu sampai, ini biasanya grant kan, di-cover oleh grant. Sampai pada satu masa bila grant pun dah kira dah habis dan kita, sebelum kita boleh menjual produk tu, macam mana kita nak survive dekat situ. Itulah yang dipanggil valley of death tu kan. Dia ada satu time yang kita deep jatuh ke bawah. Jadi macam mana untuk kita recoup semasa ini. Biasanya di masa ini selepas Precom grant, commercialization grant ataupun biasanya angel investor kan, venture capitalist. Jadi di stage venture capitalist ni, venture capitalist sebagai pemberi modal, pemberi dana, kami pun mengalami pengalaman yang sama lah. Mereka very money oriented. Jadi dia memang nak buat duit je. Kalau ada sikit untung dia akan nak ambil dulu. You last sekali lah, you punya cost tu last sekali. Sebab biasanya venture capitalist ni dia nak dia punya exit dia nak cepat kan. 1 to 3 years, jarang dia orang nak tunggu sampai 5 years. So by 3 years dia dah kena make dah dia punya ROI plus dia punya profit dia kan. Menyebabkan around 9 out of 10 startup biasanya fail dekat sini kan. During the valley of death ni, additional financing biasanya kurang sebabnya jarang ada kita supported by grant-grant biasa, grant-grant research, grant-grant Precom. Tetapi bergantung kepada investor, kepada projek itu sendiri, menyebabkan cash flow kita ni very tight lah. Typical traditional venture capital model, venture capitalist tu biasanya dia fokus on dia punya profit dulu. Jadi untuk boleh
companies ataupun produk tu melepasi di stage. Kita kan selalu tengok produk universiti, dia dah pre-com, lepas tu dia habis, mati kat situ kan. Jarang yang dapat profile. Jadi untuk boleh lepas di stage ni, biasanya produk tu mestilah sangat-sangat diperlukan oleh market. Jadi kalau market drive ni tinggi, TRL 3 pun diambil. Yang tu yang kita kena ingat. Sebab tu mapping tu sangat penting. Ataupun market dah shift. Contohnya. Kita rasa market perlukan ni, tapi sebenarnya market dah shift. Market dah perlukan benda lain. Especially kalau Asian market ni very trendy. Kalau US market contohnya dia sangat konservatif. Sampai masa dulu lah, masa saya belajar contohnya. Dekat Malaysia dah pakai DVD Blu-ray dah. Dekat US masih pakai VCR lagi. Sampai lama diorang masih tak tukar. Baru diorang tukar. Bila dia tukar, dia akan jadi loyal consumer to that. Jadi reading the market correctly tu sangat penting. And yang paling biasa sekali ialah no access to capital lah. Itu yang kita akan bincangkan hari ini. Dan biasanya bila dah sampai ke di stage ni, management team dah penat. Jadi dia dah 10 tahun buat benda tu. So memang the golden rule to go into com is jangan kita yang buat. Kita bagi professional buat. Kalau kita buat, kita pun dah demotivated at that stage. And biasanya raising capital ni mengambil masa yang lama. Macam kita semualah, kita try to raise capital. Tapi the core activities tu kita tertinggal. Kan? Jadi kita kata ada very strong team. And lagi satu, the return lah. The return kadang VC tak suka, tak cukup banyak dia punya return ataupun untuk kita terlalu unattractive. Jadi cara untuk kita keluar dari Valley of Death ni adalah government funding, or public bridging fund ataupun community funding. Contohnya crowdfunding kan. Ataupun public fund juga kita boleh go to case market contohnya. Kalau kita mempunyai jualan yang mencukupi lah. Okay. Jadi kalau kita tengok pada mapping of Valley of Death ni, kita dari research stage, kita pakai duit kan. Jadi duit tu turut, maknanya cash kita tu kumulatif tu negatif lah. Daripada research tu, the first milestone tu, transition between product to development. Inilah yang biasanya kita masuk, di mana itu adalah pre-com fund. TRL 4 dekat situ, dia melalui development. And then, before technology transfer, inilah kerja TTO office, pusat inovasi. Dia nak transferkan teknologi tu keluar dan product launch. Between TRL 4 dan TRL 7, 8 tu, itulah pre-com fund yang kita nak bincangkan dan kita nak dapatkan lah basically untuk kita sukses as a new product. Jadi sampai TRL 8 tu dia tak sukses lagi. Product launch, situlah yang paling bahaya sekali sebenarnya apabila kita akan makan cost yang banyak to go to market. Pasal A&M cost biasanya akan menelan 30% daripada kita punya cost. Advertisement and marketing kan, nak kasi orang kenal, nak kasi orang adapt dan sebagainya. Ini yang dikatakan, ini kadang ramai research kata ini bukan kerja aku ni. Ini patut kerja orang lain, betul. Sepatutnya ada profesional yang take over dekat teknologi transfer tu. That is the role of the TTO office, to transfer the technology to someone else yang fresh dan boleh fund benda tu. Dan kita riding along je, mungkin 10% dan sebagainya kan. So, selepas bila kita melalui the development in terms of commercialization tu, itu baru kita kira kalau kita survive, dia boleh market adaptation, success as a new product. Tapi kita punya capital masih dekat negatif. Kita dah dipump oleh VC 2 juta contohnya. Kita negatif 2 juta lah. Sebelum kita boleh take time lagi, 2-3 tahun lagi, jual, baru kita cover balik jadi zero, itu baru kita kira sukses. Dan ke depan tu dia kita make money lah kiranya. It's a long journey. So, itu yang kita perlu aware. Dan Valley of Death ni dia bukan ada pada tu stage. Dia ada banyak kan. Masa kita buat basic research dulu, kita dah invest. Lepas tu, kalau basic research tu tak jadi, tak ada siapa nak take up. Tapi kalau jadi, kita boleh buat startup.
Lepas tu kita akan start up, kita akan dapat investment dari investor-investor awal, kita spin out kan daripada universiti, and then kita develop the product supaya menjadi MVP. MVP ni semua familiar kot kan, minimum viable product. So daripada minimum viable product, kita perlu develop lagi supaya dia jadi full scale product. And again kita ada value of that itu, and then adaptation, demonstration and adaptation ni. Ada lagi satu value of death di mana kadang tu kita buat 10 okey, buat 1000 fail semua kan. Scalability. Selepas tu baru kalau kita boleh tackle semua tu, baru kita boleh pergi ke deployment kan. Jadi apa sebenarnya yang investor tengok ataupun apa sebenarnya yang geran-geran ni tengok? And ini pun yang kita buat hand holding biasanya dengan stakeholder. Di mana apa tu stakeholder dan juga researcher kita train untuk boleh identify what is your business model canvas. So investor biasa dia tengok BMC je. Adakah you ada correct BMC for your product ataupun you boleh feel tak BMC kan? So mungkin pihak inovasi boleh train lah kot produk-produk yang agak okey ataupun research yang agak okey. Kita boleh buat hand holding session, train them macam mana nak develop BMC. Saya rasa sekarang with AI sangat bagus untuk identify tu agak mudah je, tapi cuma macam mana kita nak faham the essence kan. In the basic essence in BMC ialah kita ada dia punya key partners ni siapa, activity produk kita tu apa, resources kita tu datang dari mana. So kita make sure tak putus lah resources kita. Value proposition yang paling tengah. Adakah kita the only product that offers mobility, convenience, portability contohnya. Produk yang paling selamat contohnya. Produk yang ada IoT contohnya. The value proposition is very important. And then macam mana kita get to the customer. Contoh kami recommended by doctor. Kalau tak macam mana patient ada options. So dia akan boleh pilih option-option lain kan. And then channel kita. Dekat mana marketing channel ataupun channel to get into the market tu. Kalau kami hospital lah kan. Customer, know your customer. Customer segment kan. Adakah bukan semua orang akan pakai your product. Mungkin 5-10% of the market. Kita kan dah tengok market adalah sebesar 2 billion. Tak, bukan kita punya 2 billion tu. Kita punya maybe baik-baik pun 2% daripada 2 billion tu. So okay lah kalau market tu besar kan. So we have to be able to identify this at the early stage of pre-com. Pasal dalam grand pre-com, BMC ni memang wajib. Memang semua orang akan tanya BMC. Kan? Dan yang paling penting sekali, dua yang bawah tu lah. Berapa kita spend, berapa kita dapat. Itulah yang investor nak tengok. Dia nak kena keluar duit berapa. Lepas tu dia dapat berapa. Kan? Cost structure, meaning how much investment is needed, how much passion kita spend, macam mana dia punya cost structure dia. Kita boleh present tu, contohnya macam kalau kita kata case 1 tu kan, 60,000 tu 110,000 per unit. Nanti macam even investor pun akan kata mahal ni, passion tak boleh afford macam ni, mahal. Depending on mission spec and support package. Tapi actually the market place it as a leasing mechanism. Pasal dia tak nak lah nampak mahal tu. Insurans perlu bayar 3,000 ke 4,000 sebulan. Orang kata okey lah. Padahal benda tu sama je. Ataupun lebih mahal lagi kan. So the attractive cost structure tu we have to know. Macam mana produk kita deploy to the market kan. Revenue stream, dari mana akan datang kita punya benefit ataupun kita punya keuntungan kepada produk itu. Ini walaupun nampak dia macam jauh di depan, tapi untuk saya akan tunjukkan nanti untuk geran-geran pre-com, dia orang dah nak tengok dah benda ni pasal government takkan nak invest untuk benda yang memang confirm tak boleh jual ataupun dia punya model dia confirm tak work. So BMC is the thing that kita semua perlu mendalami dan faham betul-betul lah. Okay, dah sampai kita dah faham semua tu, kita execute. Macam mana kita nak map kita punya project tu dari mula sampai ke commercialization.
Contohnya kita dah tahu dah driving policy kita tadi apa, 10 STIE contohnya. Kita ada teknologi driver, socio-economic driver, and apa kita punya teknologi ataupun niche-niche kita dekat teknologi driver dan socio-economic driver tu, dan kita boleh map dah. Dekat situ kita mungkin dekat TRL 4 atau 7, kita ada, contoh sekarang kita ada geran pemacu yang akan tutup hujung bulan ni kan. TED, SRF dan sebagainya, dia boleh drive mengikut 10 STIE kita tu. Contoh specialized grant, ada SATRAP, GERD grant dan sebagainya, dia ikut kita punya trust apa. Dan kita ada juga grant dalaman kan, dari inovasi, grant inovasi. Dulu kita ada lab to market, dan peringkat kementerian pun ada grant translational, kita ada dan sebagainya. Itu membantu kita di mana kita nak land kita punya projek dan sebagainya. Saya letak sum grant tu, dia start daripada awal sampai 7. Ada yang dia 4 sampai 7, 5 sampai 7, 5 sampai 8 dan sebagainya. And apa tu, kita perlu identify kita punya peringkat awalan tu, fundamental research tu, siapa yang cover juga. Fundamental research kita pada bidang apa, dan ini akan menentukan grant apa yang kita akan pakai kan. Contohnya GUP, GATS dan IKM, SATRAPS contohnya. And di peringkat lebih tinggi, kita boleh melihat di mana kita dah ada POC contohnya, apa POC kita, dan POC itu akan menjadi kita punya enabler untuk kita masukkan kita punya teknologi kan. Contohnya wearable electronics, energy, bateri dan sebagainya, drone teknologi contohnya. Itu the POC itu akan drive kita punya teknologi forward kan. Itulah yang dijual nanti kan. Di situ kita ada grant NTIS, National Sandbox, National Technology Sandbox, MyLab contohnya, dekat TRL 5 sampai 7 dan 8. Kalau macam apa tu, TED sekarang dia ambil 4 sampai 7 kan, masuk 4 keluar 7. And then baru kita reach the commercialization, di mana kita boleh talk to investor. Contohnya KMP, kumpulan modal perdana. This is still bawah Ministry of Finance lagi. Tapi dia akan tengok apa produk-produk yang boleh dimajukan. Venture Tech contohnya kan, venture capital. Venture Tech masih di bawah Ministry of Science, Ministry of Finance, syarikat di bawah Ministry of Finance. Ini akan mengambil apabila kita dah 7, 8, 9, 8 dan 9 lah TRL-nya biasanya. Okey. Selesai kita mapping tu, mungkin kita boleh start fikirlah apa tu, macam mana structure produk kita ni dari mula sampai ke produk tu sampai ke commercialization, IPO dan sebagainya. Benda ni sangat biasa dan sangat diberi pendedahan kalau di universiti-universiti luar negara, dan saya nampak sekarang pun kita dah lebih memberi pendedahan pada perkara ni lah. Contohnya kita buat startup dekat ideation stage, macam mana kita nak pergi produk tu, kita adalah 100% owner. Lepas tu kita perlukan seorang untuk sama ada fund kita ataupun develop bersama. Dia ada founder 1, founder 2, kita 50-50. Itu biasanya lah kan. Lepas tu kita start getting close funding. Ada pakcik kita fund lah, apa tu, option fund lah, sendiri fund lah. So kita punya share of the company tu dah berkurang. Kan? Lepas tu kita dah start pergi seed funding to the government kan. Founder 1, founder 2, pakcik pun ada lagi tadi tu. Lepas tu kita ada angel investor. Ini point yang kita bawa angel investor masuk. Kan angel investor mungkin ambil sekitar 20% biasanya. So share kita tadi dari 100 dah jadi 30%. Lepas tu nanti ni yang saya sebut tadi tu, apa tu, ACE market, Series A kan. ACE market, dia boleh mula masuk market. Venture capital akan masuk paling besar sebab dia nak fund, nak meningkatkan banyak apa tu, capitalization market cap of the company tu. Jadi dia akan ambil lebih kurang 33% katakan. Dia ambil dan dia fund banyak, dan company tu value dia dah tinggi. Kan?
value dia mungkin dah jadi, kalau situ dah jadi $2 million company katakan. Tadi awal tu kita 20,000 je kan. Lepas tu bila kita 5 tahun mungkin kita dalam dari siri A ke IPO, contohnya 3 ke 5 tahun ke, macam baru-baru ni Zeus Coffee dah pergi public kan, IPO dia paling besar dalam history F&B lah, 6 billion dia pergi kan. So jadi share kita dah tinggal katakan 17%, tapi kita dah tinggal 10% katakan, sikit lah. Tapi company kita dah in the value of billions kan. Tadi 4 million, lepas tu dah jadi billion. Jadi the essence ini ialah 100% of nothing is a lot less than 17% of a big company, of course. So inilah mapping yang kita perlu buat dan kita perlu aware lah along kita punya commercialization journey tu. Okay, saya boleh kasih contoh mungkin cepat-cepat lah pada MyLab di mana yang kita discuss tadi. Apa tu apply in kita punya mapping tadi kan. So MyLab ni dia nak menghubungkan, dia nak bridging pengkomersialan produk dengan menyediakan dana pre-com yang melibatkan akademia dan industri, dan dia nak kerjasama IPT dan industri dari segi penyelidikan dan pengkomersialan. Jadi dia nak cover the bridging part tu kan. Mungkin saya akan habis dalam 10 minutes kot, tapi kita boleh go to short discussion. Okay, dia punya vision dia adalah menyokong pengkomersialan produk melalui kolaborasi akademia dan industri. Dan yang kita nak tengok tu minimum viable product. Kalau sekarang ni kita dah tak panggil 2026 dan on ni kita dah tak panggil minimum MVP dah. Kita panggil commercializable product sahaja. Yang sedia diterima pakai pada skala pra-pengkomersialan, mewujudkan pengkongsian lestari. Pasal dia kena ada sharing. Macam tadi founder 1, founder 2. Dia tak boleh founder 1 je nak untung. Ini sebenarnya nampak simple, tapi bila masuk nanti sign agreement, dah gaduh dah. Sebabnya semua nak yang dia saja yang hold. Biasanya universiti lah akan cakap kami teknologi owner, kami nak hold semua. Which is TTO biasanya, TTO yang experience, dia tahu benda tu adalah sharing sebenarnya. Researcher pun kadang tu dia kena adapt dan faham lah. To grow tu you need other people kan. Jadi tujuan MyLab ni untuk mengurangkan jurang pengkomersialan. Scope dia, kalau macam tengok sini, TRL 5. Sebab tu saya always mention 5 tadi. Kan, kalau kita masuk TED pun TRL 4. Mana dia allow some development lagi pada the product. Kalau MyLab ni tak dah. Prototype tu jadikanlah dia pre-com dah. Ataupun masalah-masalah industri yang boleh diselesaikan. Tempoh 2 years. Ini tempoh ni selari lah. Dia paling senang sekali kita nak engage ni. Generally. 1 tahun satu TRL. Biasanya. Kita buat tempoh maksimum 2 tahun tu pasal kita tak expect dia masuk 5 keluar 8 ni. Itu macam panjang kan. Kita expect dia masuk 6 keluar 8. Masuk 5 keluar 7. Kalau tak dia akan jadi macam milestone yang berjela-jela dan banyak tempat boleh fail. Biar dia capai each stage tu kira organically lah. Dalam research dia perlu organic, tapi dalam growth ni nanti boleh shortcut. Bila dah com kan, pre-com ke com. Dan 3 million. 3 million tu adalah reasonable amount lah untuk kita untuk kita jump for general product daripada TRL 5 ke 7, 8 ke 6 ke 8 contohnya. Dan boleh juga 5 ke 6 kami tak advise lah. 6 ke 8. Biasanya 2 TRL lah each grant untuk kita develop mana-mana grant pun. Dan bidang macam saya cakap tadi 10-10 STIE sangat penting untuk kita line. Mana-mana grant pun akan line to this. Dan kemudian teknologi mesti dah ada IP. Jadi long kita dah tahu dah apa produk kita akan buat. Of course kita hasilkan IP. Dan have to be local product dan have to have agreement dengan semua stakeholder kita. Universiti, seperti yang kita tahu, universiti awam semua, kebanyakan semua boleh memohon. Universiti bukan awam, kita tak ada masalah yang ni. Bukan awam, biasanya yang JLU, iaitu universiti yang related to government. UTP, contohnya UNITEN dan sebagainya.
Kalau dia betul-betul private, dia boleh jadi collaborator je lah. Biasanya geran-geran tempatan ni kan, pasal goal dia tu untuk membangunkan IPTA dan IPTS tempatan, IPTS berkaitan kerajaan. Dan sangat penting kita pilih ahli tu supaya dia memainkan peranan, bukannya sleeping partner lah. Dia boleh jadi next appointed leader dan dia mempunyai role pada projek-projek tersebut kan. Dia bukannya just sleeping sajalah. Dan collaborator juga perlu kita perlu pilih lah. Collaborator tu bukannya supplier kita ke apa ke. Dia sebenarnya memang collaborator yang boleh buat benda tu sampai berjaya. Kalau kita dah tahu dah kita nak sampai mana, kita akan tahulah collaborator kita tu siapa. Tak adalah kita pilih just to fit the grant. Ini yang akan membuatkan proses. Nanti proses awal pening lah. Semua pun dia tengok, ni saja nak sesuaikan je. Pasal grant provider akan tahu benda tu sukar untuk sampai ke stage yang diperlukan kan. Syarikat Sdn Berhad mempunyai sekurang-kurangnya 100,000 modal berbayar. Kalau dia syarikat RM2 memang kita tak bagi. Sebabnya dia tak mampu nak fund nanti kan. Peranan dinyatakan dengan jelas, mesti 51% dekat local company. Boleh je foreign investment. Tapi mesti mostly local. Dan hendaklah bekerjasama dalam pembangunan aset. Kalau in kind, apa benda in kind dia dan sebagainya. Kemampuan industri ni yang saya maksudkan tadi, kemampuan teknikal dan juga kemampuan kewangan. So sangat penting dua ni ada untuk projek tu move forward. Dan dia adalah company yang valid lah, valid company, bukannya shadow company dan sebagainya. Okey, hasil projek tu biasanya kita nak MVP, IP, itulah yang paling penting. Jadi MVP dan IP itu adalah hasilan yang kita boleh komersialkan di peringkat universiti kepada pihak luar. Kalau tengok contohnya universiti luar negara tu, dia generate income, dia mana ada produk. Dia sebenarnya jual IP je kan, sampai billions of ringgit kan, billions of dollar. Jadi sebab tu IP kita tak terima lah biasanya, trademark kita tak terima lah, itu tak ada value sangat lah, kecuali kita company Apple ke apa, barulah trademark dia tu ada value kan. Jadi macam Prof Awal mention tadi, proses tu adalah panjang pasal kita nak perlukan melalui and screening and handholding supaya projek yang dipilih tu adalah projek yang boleh berjaya. Biasanya pre-com grant ni very selective sebab dia punya success rate dia biasanya adalah 3 to 5%. Dia macam success rate nak masuk UKM jugalah untuk student kot sekarang. Dia very selective, bukan semua orang dapat. Sebabnya kita nak make sure apa yang dijanjikan tu sampai kan. Kita nak dia tidak kesampaian di tengah jalan. Begitulah lebih kurang. Jadi setelah dipastikan projek-projek tu boleh dilakukan, tim dia cukup kuat, collaborator dia cukup kuat, pihak KPT pun ataupun pihak funder pun biasanya dia duduk dengan project owner untuk pastikan BMC dia betul dan dia menuju ke arah yang betul. Dan jadi itu yang proses dia mengambil proses 4 bulan, 5 bulan dan sebagainya. Jadi awal-awal pun biasanya funder akan tengok. Kalau dulu saya ada angel investor lah kiranya, memang hari-hari dia tengok sampai itu pening kepala. Dah duit bagi tak banyak mana pun, tapi hari-hari nak tengok. Tapi kita nak pastikan kalau biasanya the milestoning is every 6 months kan, untuk memastikan perjalanan tu adalah mengikut arah yang ditentukan. Dan selepas projek biasanya kementerian dan agensi-agensi berkaitan masih boleh support lagi dalam development produk peringkat akhir supaya dia pergi ke arah kom, awal-awal kom tu lah. Kalau nak betul-betul kom mungkin dia kena talk to MIDA dan sebagainya. Projek ataupun produk yang kita bincangkan dari awal. Yang penting sekali, dia mestilah berguna pada orang lah. Kalau benda yang open-ended title, tidak menggambarkan sebarang final product. Jadi sukarlah kan untuk kita ketengahkan projek ni.
Dan method untuk mencapai goal kita tu perlulah jelas. Kita perlu test ke, kita perlu develop prototype lagi ke dan sebagainya kan. So jadi itulah tajuk akhir dimutamatkan. Dia perlu kita jelaskan apa benda kita nak buat kan. Lepas tu sasaran dia apa? Siapa nak pakai? Berguna ke tak kan? Dan impact dia apa? Kalau dia pakai tu tak ada apa beza dengan dia, sama ada is it a need, is it a want kan? Kalau dia pakai tak ada apa faedah, jadi dia senang drop off lah produk ni dari market nanti kan. Okay. Jadi generally biasanya geran-geran Precom ni dia dalam lingkungan 1 ke 3 juta biasanya. Dan maksimum ni biasanya dalam 24 bulan lah. Kalau kita tengok kita punya pemacu baru ni dia bagi sampai 36 bulan sebab dia start dekat TRL4. Dia allow sikit development within the project. Yang biasanya sebelum ni kita tak pernah nampak lagi lah. Biasanya start dengan TRL5. So project kita mestilah mempunyai yang ni general rule. Saya rasa semua orang perlu familiar with this. 600 word punya format yang menyatakan the problem, the objective, kaedah kita nak bangunkan tu, apa kita akan dapat dan apa impact dia. Impact is very important kan. Dia outcome. Output dia apa, outcome dia apa. And impact lah kiranya seperti output project. Impact dia kepada society, kepada apa-apa dan monetary impact tu pun penting juga. Berapa kita jangka, kita boleh hasilkan untuk dalam Precom. Contohlah kita suggestkan penulisan ni lebih kurang problem statement 120 word, objektif 120 word, product development method 120, expected outcome, significant of the project dalam 120 word. Sekitar situ dalam 45 ayat lah gitu. Project problem, adakah dia melibatkan inovasi, adakah dia commercial viable, adakah telah dilakukan analisis untuk mengiyakan problem yang kita katakan itu, adakah kita mempunyai resource, knowledge and skill untuk carry out real life issue itu dengan masa yang cepat, significance of the problem, adakah problem itu kuantitatif ataupun kualitatif. Kita boleh menyelesaikan masalah ramai orang ataupun kita boleh menjimatkan duit dan sebagainya. Sekarang ni penjimatan duit sangat penting kan. Jadi kalau ada projek yang boleh melakukan penjimatan, alternatif yang baik untuk menjimatkan itu adalah sangat dipandang lah dalam geran-geran Precom. Okay. So problem statement dia usually a concise sentence to explain the problem of your process or improvement your TRL 5 to TRL 8 tu akan address. Dan kenapa you buat focus on the process improvement activity, kenapa kita perlu tackle that problem ataupun kenapa kita nak jual this product lah kiranya. In the end kita nak commercialize the product kan. That's why kita pergi ke Precom grant. And common 5 element yang ni yang kita pun semua tahulah, specific, measurable, achievable, realistic, time bound, smart. So kita grow each kita punya objektif tu. Contohnya objektif 1 tu move towards specific technical upskilling. Objektif 2 apa aspek yang kita guna, validation process. And objective 3 for example, for commercial aspect in terms of value and outcome of the project, impact and significance dia, mencapai penjimatan dalam perbelanjaan kerajaan dalam bidang-bidang ini sebanyak berapa-berapa kan contohnya. Okey, dia kadang mungkin nampak dia besar beyond kita, tetapi benda tu perlu ditunjukkan supaya geran-geran Precom ni dia tahu projek-projek tu boleh bergerak ke hadapan seperti yang dirancang. Okey, output versus outcome. Apa yang kita expect dan apa yang hasilnya, adakah customer happy, adakah proses jadi lebih mudah, itu adalah outcome. Output adalah kita dah ada produk kan. Outcome dia
korang jadi lagi senang. Contohnya itu sangat penting untuk kita tahu macam mana apply dalam permohonan projek kita. Okey, sasaran. Tadi saya dah bincangkan yang ni dengan agak detail. Sebenarnya ini yang detail slide dia. Tapi tak apa. Metodologi, bagaimana kita nak laksanakan projek tersebut. Dia punya milestone, Gantt chart, aktiviti, catat alih proses pembangunan produk dan sebagainya. Okey. Kemudian ini bahagian yang bisnes. So, saya nak tekankan bahagian-bahagian lain tu semua biasanya collaborator, boleh collaborator kita, industri boleh tahu dan boleh laksanakan. Tapi yang pentingnya BMC kita, business model canvas kita, itu yang kita perlu dalami dan pasal bahagian tu yang kita perlu tahu bagaimana untuk buat. Jadi itu saya tunjukkan bahagian J, canvas model perniagaan BMC. Kan? So ini mungkin session yang boleh PIK lakukanlah nanti kot untuk projek-projek yang berpotensi. Okey, itu saja slide saya. So mungkin kita boleh masuk Q&A jika ada apa-apa soalan dan sebagainya. Terima kasih. Saya persilakan balik kepada PIK. Terima kasih. Okay, terima kasih Prof. Azrul Azlan atas perkongsian pada pagi ini. Okay, kita buka peluang kepada researcher kita untuk bertanyakan soalan kepada Prof. Azrul Azlan. Dalam tempoh 10 minit, Prof. 10 minit Boleh, ke boleh. 15? Kita bagi 10 minit pun okey. Okay, silakan. Sambil-sambil kita tunggu apa ni soalan pada ni, kita akan membuka borang kepuasan pelanggan untuk peserta untuk isi, dan selepas itu baru kita buka yang kehadiran tu. Assalamualaikum Prof. Azlan. Waalaikumsalam. Saya Aisyah daripada Perubatan. Saya nak tanya Prof lah, tips macam mana kita nak tuliskan on the, kan ada Prof ada share ringkasan eksekutif tu kan. So untuk grant yang melibatkan Precom ni, saya rasa dia lain sikit daripada kita punya research grant yang lain kan Prof. So boleh tak Prof tunjukkan sekali lagi and sharekan tips dengan kami? Terima kasih Prof. Okey, terima kasih. Saya kena share balik lah kot slide. Yang ni dah pergi ke ringkasan tu. Okay, stop je. Okey. Saya pergi ke terus yang dia punya executive summary. Biasanya yang ni kan, tadi kan cadangan maklumat projek secara terperinci, executive summary ni. Yang penting sekali ialah dia punya yang tu kaedah jangkaan hasil kepentingan. Jadi kalau macam projek-projek Precom yang penting dia sama dengan projek lain tu, dia dalam skala yang berbeza. Dia output dan outcome. Output dia lebih bersifat komersial. Kita dah ada prototype dan sebagainya. Ini bolehlah dijual berapa. Outcome dia adalah
customer berpuas hati pakai benda ni contohnya. Jangkaan hasil tu apa yang kita jangkakan, berapa banyak kita dah jual, berapa banyak kita boleh jual dan sebagainya. Dan outcome ni yang selalu ditengok, ini yang akan guide kita on berapa jauh produk tu boleh pergi biasanya. And kaedah of course very important. Kaedah jangkaan hasil, output, outcome. Kalau dirumuskan lah yang saya rasa perlu ditekankan. Pasal problem segment dengan objektif is the same. Kan? Itu menggambarkan viability untuk dikomersialkan produk ataupun projek tersebut. Okey, saya harap menjawab soalan. Okey, Prof. Terima kasih. Okey, terima kasih. Prof, ada soalan dalam bahagian checkbox tu. Daripada Okey. Prof Madina dengan Dr. Wan Aizat di sini. Okey. Boleh bacakan tak soalan dia? Boleh. Daripada Prof Madina, salam Prof, boleh share pengalaman untuk mencari collaborator dari industri untuk high-end produk, contoh yang berkaitan teknologi angkasa. Okey. Terima kasih Prof Madina atas soalan tersebut. Sebenarnya Prof, saya banyak jumpa collaborator saya ni dekat events lah. Biasanya events yang berkaitan, commercial event yang berkaitan. Contohnya baru ni ada di CCI kan, di CCI conference on IoT dan AI. Dekat situ ada ramai betul yang baik investor, ada juga investor, ada juga small company, small startup, dan juga big market player. Jadi dekat conference macam ni, contohnya saya pergi ke Bio Korea pada tahun lepas, dia memang ada ramai yang ready to go to the market. So dia big company ada, startup ada, orang yang sediakan services pun ada, funder pun ada dalam that setup. So saya rasa the best way sebenarnya Prof, memang kita kena pergi ke pre-com events lah dalam bidang Prof masing-masing. Apa lagi satu soalan? Okey, satu soalan daripada Dr. Wan Aizat. Dia kata terima kasih Prof atas dan tahniah atas pencapaian Pareto Care. Di mana tahap ianya sekarang? What's next? Dan berapa besar pasarannya? Okey. Terima kasih tadi Prof Madina, terima kasih Prof. Dr. Aizat, terima kasih. Dan saya cuma sharekan tu sebab itu je yang saya boleh sharekan untuk bagi gambaran sebenarnya. Jadi kami pun masih melalui proses yang sama macam rakan-rakan yang lain, di mana kami perlu melakukan test yang berulang-ulang. Untuk sekarang pun saya tengah testing dan ada lagi problem yang kami kena settlekan. Dan to deploy into the market tu dia adalah continuous development sebenarnya. Jadi bila kita sampai ke trial phase 3 ni, kita dah bolehlah deploy. Tapi banyak lagi benda yang kita kena betulkan, teruskan dan sebagainya, disebabkan continuous development of the product. Dan saya tak rasa benda ni akan stop. As we go pun dia akan berterusan juga, kita punya continuous development of the product tu. Bagi Pareto Care kita sampai phase 3 lah sekarang. Tapi masih lagi banyak doktor dan prof yang kita perlu sama-sama tackle sebelum produk tu masih jauh lah. Kita boleh kata sukses dan sampai ke market. Tapi insyaAllah dia long but clear journey. Gitu. Terima kasih. Ada lagi satu tu, Prof. Rabiah, Dr. Rabiah. Daripada Dr. Mahanim. Salam Prof, untuk syarat permohonan, kalau ketua projek berbaki 2 tahun perkhidmatan, adakah layak memohon jika ada co-researcher yang lebih daripada 5 tahun tempoh perkhidmatannya? Okey, ini untuk my lab lah saya rasa kan. Boleh, tapi kami prefer yang lebih lama pasal memang banyak case yang dia punya next appointed tu tak dapat take over seperti dirancang. Jadi mungkin doktor perlu menunjukkan yang
kita punya next appointed tu memang boleh take over sebaik kita lah. Pasal kita tak nak dia stop di tengah jalan. Ada je kes yang bila dia keluar, projek tu memang terhenti. Jadi kami terpaksa terminate lah projek tu dan dia menjadi masalah yang besar lah kepada keseluruhan grant tu lah kan. Dengan universitinya dan sebagainya, jadi masalah. Jadi kita memang harap dia ada sebenarnya 3 years, 2 years at least untuk jalan projek, 1 years untuk monitor. 2+1 should be okay. Tapi ini terpulang kepada panel. Nanti boleh declare dan urus dia akan beritahu lah. Kalau Prof ada strong case, nyatakan sahaja dan kita boleh pertimbangkan. Okey, yang bawah tu semalam tim kami lead by Prof Adi Irfan terpilih untuk mengenai atmosfer. Soalan panel berkenaan dengan business model. Bagaimana portion peratus apa tu? Peratus keuntungan apa dia cakap? Saya tak nampak yang bawah tu. Boleh tolong baca tak yang bawah tu? Firdaus. Bagaimana portion peratus keuntungan produk kepada UKM dan kolaborasi syarikat. Apakah the best jawapan yang perlu diberikan? Okey. Business model ni BMC tadilah. So BMC tu perlu kita tahu dah yang kalau boleh ada slide BMC lah, ini yang saya nak cadangkan dekat terus awal team supaya kita boleh shadow, kita develop awal-awal BMC ni. Bagaimana portion peratus keuntungan produk kepada UKM dan kolaborasi syarikat. Ini sebenarnya perbincangan dengan pihak inovasi, pusat inovasi. Di mana collaborator dah tahu dah dia nak berapa, kita nak berapa dan perbincangan dilakukan dan di situ ditentukan. Saya tak rasa ada syarat yang tetap di belah UKM. Walaupun pattern sekarang VC minta lebih pada 50%. Sebelum ni kadang collaborator minta 60-40 tapi masih terpulang kepada perbincangan. Saya rasa best jawapan dia kalau dapat tunjukkan BMC, dia happy lah, tentulah. Pasal tag semalam tu dia cover sampai TRL 7 kan. Jadi BMC kalau dapat tunjukkan BMC tu mungkin panel lebih jelas lah dia dapat tengok. Okay, ada soalan lain. Sorry Prof, tadi saya bercakap seorang-seorang tadi. Saya lupa nak itu saya cakap pasal Prof tak dengar ke saya cakap. Ada soalan lain ke? Kalau tak ada soalan lain boleh lah. Salam Prof. Oh ada. Okey silakan. Salam Prof, saya Sharifah dari IMAN. Ya. Prof, berkenaan BMC tu, maksudnya Prof advise kita communicate dengan inovasi UKM ataupun boleh je direct dengan collaborator Prof? Saya rasa boleh je direct dengan collaborator. Sebenarnya BMC tu kita yang develop. BMC tu our side. Tak semestinya collaborator side. Tapi kalau kita rasakan kita ada benda kita nak tanya feedback collaborator tu, boleh je maksudnya. Tapi by right sebenarnya BMC ni adalah our side macam mana kita nak achieve what we want to achieve tu lah. Okay Prof. Thanks Prof. Okay, sama-sama. Ada soalan lain? Kalau tak ada kita ucapkan terima kasih kepada Prof Azrul Azlan atas kesudian, dan memang Prof Azrul Azlan memang tak asing lah untuk pusat inovasi, memang kita akan panggil lah Prof. Kan Prof? Okay. Selalu Prof memang banyak membantu pusat inovasi terutama dalam grant sebenarnya kan. Yang dalam chat dah address semua Yang dalam chat. Dah address. Okey, saya serahkan kepada Prof Awal. Tak apa, Daud tutup lah. Okey. So kita tutup. Tak apalah. Terima kasih sekali lagi Prof Azlan di atas pembentangan yang telah pun diberikan. Saya fikir sejam lebih, hampir 2 jam jugalah pembentangan tadi tu. Oh ya ke?
Rasa Dia saya banyak try limit banyak time. input yang menarik. Saya harap warga UKM akan lebih agresif lah untuk memohon grant-grant pra-pengkomersialan dan juga grant-grant pengkomersialan lah. Sebab memandangkan universiti, negara, KPT semua dah push bergerak ke arah Push kan. Ya. pengkomersialan, dan KPT pun baru announce yang akan ada grant untuk startup. So kita galakkan warga UKM untuk mohon grant startup yang mana inovasi akan announce dalam masa terdekat. Okay. KPT ada keluarkan grant untuk startup. So kita nak ramai-ramai dari warga UKM boleh mula mohon grant. Lepas tu dengan dapat grant ni boleh buka syarikat lah. Boleh buka syarikat untuk mengkomersialkan produk masing-masing. Okey, terima kasih sekali lagi Prof. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Terima kasih juga kepada semua sidang hadirin yang hadir. Nampaknya tadi waktu peak kita ada dalam 60 lebih peserta yang join kita punya webinar pada pagi ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengikuti social media Inovasi at UKM. Kita ada social media, kita ada dekat Facebook, dekat TikTok, dekat Instagram, LinkedIn dan sebagainya. Follow social media Inovasi at UKM untuk perkembangan terkini mengenai inovasi dan juga teknologi di UKM. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah nak minta warga UKM untuk isi borang soal selidik kepuasan pelanggan. Selepas ni saya buka ni dalam 5 minit ya. Selepas tu baru saya buka untuk kehadiran. Kehadiran. Mohon peserta untuk follow kita punya laman media sosial sebab nanti dekat situ kita akan update lah berkaitan dengan dana dan juga informasi terkini yang lain. Terima kasih.